kami kerana ada haiwan, pemilik haiwan yang ada pemilik ni tapi tak dapat menjaga haiwan mereka dengan betul sehingga menimbulkan kacau ganggu serta aduan kepada DBKL. Kalau di kawasan Kuala Lumpur, Jabatan Kesihatan, unit PES adalah tempat utama untuk orang menyalurkan aduan bagi menyelesaikan masalah aduan yang berkaitan dengan PES. Dan masyarakat ini mempunyai expectation yang tinggi kepada kami untuk menyelesaikan dalam tempoh masa yang cepat. Tetapi mereka tak tahu cara menyelesaikan PES di Kuala Lumpur ini memerlukan satu kerja yang berpasukan, perlu mengambil tekangan, kena fikir tekangan dari segi logistik, tekangan dan kecerdikan serta naluri haiwan tersebut. Kerana ini terbukti, boleh tanya Dr. Fidau juga, bila van kami datang saja ke site aduan, anjing-anjing semua lari. Kucing saya tak test sajalah, tapi anjing-anjing dah tahu dah duluan van yang akan datang menangkap mereka. Mereka lari. Dan mereka lari lebih pantas daripada kaki tangan kami. Maklumlah kaki tangan kami dah semakin meningkat umurnya. Kompetensi untuk berlawan dengan haiwan dari segi larian memang tak boleh nak sekitar. Ya, dan mereka bijak haiwan-haiwan ini. Jadi ini adalah cabaran di Kuala Lumpur. Ya, yang bagi Datuk, tuan-tuan dan hadirin sekalian, kalau saya kata masyarakat kita di Kuala Lumpur ni boleh bagi kepada beberapa golongan. Satu, penyayang, memang penyayang kepada haiwan sehingga sanggup berbelanja tinggi untuk menjaga haiwan-haiwan tersebut. Dan ada juga penyayang tetapi salah. Dia memberi haiwan-haiwan luar ni makanan dan ini menimbulkan masalah. Haiwan-haiwan di jalanan makanan ini menimbulkan masalah kepada kami sebab dia akan memberi kesan kepada sanitasi. Dia akan menimbulkan kesan kepada haiwan-haiwan pes yang lain seperti tikus, lalat, kucing. Ini akan datang balik kepada kami mengenai masalah manusia yang menyayang kepada haiwan tapi tak punya tempat. Ya, jadi inilah yang saya nak sampaikan pada petang ni. Tolonglah, bila ada penyayang, dia perlu ada fikir juga masalah kacau ganggu yang dia akan timbul. Selain itu juga, yang menyayang sangat sampai melebihi had bilangan. Terutama sekali yang rumah yang melibatkan kawasan strata. Berdasarkan pengalaman saya, satu rumah ada sampai 40 ekor kucing sehingga menimbulkan kacau ganggu kepada jiran bersebelahan. Dari segi bau, bising. Jadi ada orang yang memelihara melebihi had. Ini juga menyayang kepada haiwan. Kita memang suka masyarakat yang sayang pada haiwan tapi biarlah bertempat. Jadi ada yang menyayang haiwan sampai menyalahkan kami di KL dari segi tangkapan, menyalahguna kaedah tangkapan. Tapi itulah tangkapan yang kaedah yang kami guna. Kita dah buat semakan, itu adalah proses yang dibenarkan. Ada juga masyarakat yang tak kisah langsung sehingga mengganggu kepada kebersihan jiran-jiran, najis dibiar. Dan ada juga haiwan yang tak dilatih sehingga menimbulkan kacau ganggu kepada rakan-rakan, kepada jiran-jiran, kacau ganggu bising. Dan yang paling sedih yang tak kisah tu, dia sanggup buang je haiwan tu rata-rata sehingga bila beranak pinak sehingga menimbulkan masalah pes. Jadi kalau dia sayang haiwan, dia kisah kepada haiwan, nak bela, you kasihkanlah atau kebirikanlah atau gunakanlah haiwan-haiwan tersebut supaya tidak menjadi pes. Ada juga masyarakat yang mengambil kesempatan kepada haiwan-haiwan ini untuk menjadi guardian kepada rumah kosong mereka, kepada tapak-tapak bina. Bila projek siap, dia menciptakan haiwan tersebut sebagai pes. Inilah yang DBKL hadapi dalam cabaran mengurus haiwan-haiwan liar, haiwan-haiwan gelandangan ini. Jadi ada masyarakat pula yang langsung tak suka haiwan. Bunyi sedikit bising, DBKL menerima aduan. Sedikit ayam berkokok, seekor ayam berkokok, hidup sekampung dia aduan dia kepada DBKL. Apatah lagi bila aduan yang berkaitan dengan bunyi anjing, kucing, mengganggu waktu tidur saya, kucing dia mengiau. Bangun pagi saya terganggu, tidur saya terganggu. Jadi ada yang begitu sensitif kepada haiwan. Jadi golongan manusia di Kuala Lumpur ini berbagai Datuk yang menimbulkan aduan kepada kami, dan inilah yang kami simplifikan jenis-jenis masyarakat yang ada berkenaan dengan kasih sayang kepada haiwan. Jadi di samping tu saya terus
menegaskan DBKL tidak mengamalkan TNR, tangkap, neuter dan release. Sebab di Kuala Lumpur kita borderless. Bila kami tangkap nanti pada Hulu Selangor pula datang haiwan ni. Kan? Macam mana nak chop haiwan ni daripada Hulu Selangor masuk ke Kuala Lumpur? We are borderless tanpa sepadan. Jadi program TNR adalah mahal harganya dan melibatkan kos yang tinggi. Tambah pula expectation masyarakat. Bila dia membuat aduan, dia mengharapkan aduan itu selesai dan tiada lagi haiwan di site, tiada lagi haiwan di lokasi. Bila TNR tangkap, neuter dan release, kita terpaksa meletak balik haiwan yang tangkap di tempat tersebut. Dan lagi sekali saya menegaskan, sebab kita menghadapi masalah begini, kita wujudkanlah laman kucing. Boleh tengok slide dalam pada TV yang di pameran kita di Taman Tasik Permaisuri pada bulan Ogos tahun 2024 yang telah dirasmikan oleh yang ada Sri Dr. Wan Azizah, ya. Dan memang tempat tu adalah satu lokasi untuk orang datang untuk adopsi, dan kucing-kucing yang diletakkan untuk adopsi memang siap telah dikasih. Jadi akhir kata saya mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada Encik Ari dari Persatuan Haiwan Malaysia serta pasukannya yang telah membantu DBKL dari khidmat nasihat dan tunjuk ajar mengenai laman kucing. Dan harapan kita kepada masyarakat supaya lebih bertanggungjawab terhadap haiwan peliharaan. Janganlah buang haiwan merata-rata dan harap orang lain yang selesaikan masalah anda. Elakkan memberi makanan di tempat awam, kerana ini akan menimbulkan kacau ganggu pes yang lain. Dan pengusaha tapak bina atau pemilik rumah kosong, jangan salah gunakan haiwan ini sebagai guardian kepada harta anda, ya? Sebab mereka akan ditinggalkan sebagai pes dan ada yang berpenyakit dan tak diberi makan. Ini mengakibatkan kematian haiwan ini. Kita kena tengok balik kepada pemilik yang menyalahguna haiwan tersebut. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih sekali lagi dan doakan program selama seminggu ini dapat berjalan dengan jayanya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Saudara Yang Berhormat. Seterusnya kita menjemput Yang Saudara Muhammad Razli bin Razak, pengarah Bahagian Veterina Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Silakan untuk ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada pengurusi. Yang dihormati, yang berbahagia Datuk Azman pasti okey. Yang dihormati, yang berbahagia Datuk Azman Abidin, Setiausaha Politik, kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, Yang Berusaha Saudara Ari Dewi Andika, Presiden Persatuan Haiwan Malaysia selaku pengajuh untuk program ini, Yang Berusaha Dr. Umi binti Ahmad, Pengarah Jabatan Kesihatan Alam Sekitar di DBKL, juga pegawai kanan dan juga yang mewakili Majlis Perbandaran Selangor. Juga kita raikan juga Malaysia Management of HVDK yang telah mengadakan tempat untuk kita sama-sama meraihkan acara pada minggu ini, ya, daripada 14 hingga 20 April 2025, ya. Jadi kita mengucapkan terima kasih. Jadi saudara, kami mengucapkan terima kasih kepada pegawai kanan, rakan-rakan agensi kerajaan dan juga pihak-pihak NGO yang terlibat dalam program hari ini. So, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak akan ucap panjang kerana Dr. Umi juga telah menyatakan hasrat bagaimana haiwan-haiwan ini kita dapat jayakan, dapat hidup bersama dengan kita, ya, supaya sebagai haiwan kesayangan, dan juga kita juga perlu classify di mana haiwan kesayangan, di mana itu pest, di mana sebagai insan kita perlu ada border line antara haiwan dan juga manusia. Itu amat pentingnya. Jadi oleh itu saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Azman kerana sudi datang, kerana menyokong program ini, dan juga terima kasih kepada pengajuh Presiden Persatuan Haiwan Malaysia yang tak asing dengan DBS, menyokong DBS bersama-sama dengan DBS dan sentiasa menyokong dasar-dasar program kerajaan. Itu yang paling penting, dan yang paling penting sekali membantu kerajaan mempromosikan program kebajikan haiwan dan pemilikan haiwan yang bertanggungjawab.
tanggungjawab itu amat penting untuk kita terapkan di mana negara kita juga bersama-sama dengan kerajaan Madani telah ada program kebajikan haiwan yang mengutamakan kebajikan haiwan di samping kehidupan kita antara manusia dan haiwan diperbaiki lagi hubungannya ya. Jadi Dr. Umi tadi telah menjelaskan dengan terperinci bagaimana isu-isu kebajikan haiwan dan tentang kehidupan satu tindakan yang wajar. Dan di DBS juga seperti juga di BKL kami menitik beratkan rehom ya, iaitu trap dan rehom sebagai salah satu tindakan yang boleh mengurangkan populasi haiwan terbiak. Walau bagaimanapun dia tidak akan mengatasi masalah 100%, tetapi sekurang-kurangnya sedikit sebanyak boleh menyelesaikan sebahagian daripada masalah yang berlaku. Jadi sebagai pihak berkuasa veteriner kami amat mengharap sokongan daripada pihak kerajaan Madani kita sekarang ni kerana menyokong dan juga mengucapkan terima kasih kerana menyokong usaha yang dilakukan oleh DBS Persatuan Haiwan dalam menggalakkan masyarakat di negara ini supaya menjadi ihsan dan penyayang, prihatin dan ihsan kepada makhluk hidup, bukan sahaja sesama manusia, malah kepada makhluk hidup seperti haiwan ini. Dan datuk-datuk dan tuan-tuan dan puan-puan, DBS berharap program seperti ini dapat dijalankan di luar di Lembah Kelang, ya, malah tempat-tempat lain supaya program ini melahirkan masyarakat yang penyayang di seluruh negara. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya berharap usaha ini dapat kita lahirkan masyarakat Malaysia yang menyayangi dan mengasihi haiwan. Jadi seperti mana hadis Rasulullah SAW, kasihanilah makhluk di bumi, nescaya kalian akan disayangi penduduk di langit. Jadi dengan itu saya mengucapkan terima kasih dan juga berharap program ini mendapat manfaat dan juga berjaya untuk kita sebagai selaku rakyat Malaysia dan juga Islamnya dan juga hubungan kita sesama insan dan juga sesama makhluk yang kita kenali sebagai haiwan. Okey. Dengan itu disudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Dr. Muhammad Azli bin Abdul Razak, Pengarah Bahagian Regulatory Veteriner Jabatan Tingkatan Veteriner Malaysia. Seterusnya tanpa kita lengahkan masa lagi, kita akan menjemput VIP yang kita tunggu dari tadi. Tak sabar kita nak dengar ucapan beliau. Dan jemput yang berbahagia Datuk Azman bin Abidin dan Setiausaha Politik kepada Perdana Menteri Malaysia untuk mengucapkan beliau sedia melancarkan program kita pada hari ini. Ambil gambar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada video ya. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis Cik Ismail. Jamaluddin yang Di-Pertua Majlis Pembandaran Hulu Selangor, Berusaha sahabat saya Dr. Umi Ahmad, Pengarah Jabatan Kesihatan Alam Sekitar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, yang Berusaha Dr. Syarizah Natasha Hariri, Timbalan Pengarah Kanan Bahagian Kesihatan Awam Jabatan Kesihatan Alam Sekitar di BKL, yang Berusaha Dr. Muhammad Razali bin Abdul Razak, Pengarah Bahagian Regulatory Veteriner Jabatan Peringatan Veteriner Malaysia, Dr. Muhammad Amir Ashraf Al-Rahman, Pengarah DBS Kuala Lumpur, Berusaha Dr. Mazunah Yunus, Ketua Seksyen Kebajikan Haiwan Bahagian Regulatory Veteriner Jabatan Perkhidmatan Veteriner Malaysia, Berusaha Dr. Muhammad Firdaus dan Al-Abidin, Ketua Unit Kawalan Pes dan Rektor Jabatan Kesihatan Alam Sekitar di BKL, Dr. Arif Fahmi,
Yusof, Pengarah Fakulti Syariah Undang-Undang UIA UZ Islam Malaysia USIP, Ustaz Dr. Ari Andika, penganjur Wakil Presiden Persatuan Haiwan Malaysia, Puan Resha, pengurus Pusat Avenue Shopping Mall yang menyediakan lokasi kita secara percuma, terima kasih. Dan wakil-wakil daripada Persatuan Rakan Kucing Malaysia, Universiti Sains USIM, Akademi Haiwan, para tetamu, rakan-rakan media, para hadirin yang saya muliakan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin saya diberi kesempatan bersama-sama hadir dalam program Avenue Cat Adoption Fiesta 2025 yang penuh bermakna ini. Usaha murni ini selaras dengan prinsip Malaysia Madani yang menekankan kesetaraan, kasih sayang, tanggungjawab dalam membina masyarakat harmoni dan prihatin. Saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada Puan Avenue K, Persatuan Haiwan Malaysia, Persatuan Rakan Kucing Malaysia atas inisiatif hebat ini dalam menjayakan program ini. Usaha seperti ini mencerminkan komitmen tinggi dalam memperjuangkan nasib-nasib haiwan terbiar di Malaysia. Ucapan penghargaan khas juga saya tujukan buat Animal Malaysia, Persatuan Rakan Kucing, Majlis Perbandaran Hulu Selangor, jauh tu, Hulu Selangor, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Jabatan Veterina USIP, Akademi Haiwan. Kerjasama erat ini menjadi bentuk terbaik sinergi antara kerajaan swasta dalam mencapai matlamat bersama-sama untuk kesejahteraan haiwan. Saya juga berterima kasih Avenue K Mall yang menyediakan tempat strategi ini. Langkah menjadikan pusat membeli belah ini sebagai lokasi program adopsi ini adalah satu pendekatan inovatif dan efektif untuk meningkatkan interaksi masyarakat dengan haiwan peliharaan secara mesra dan selamat. Hadirin dan yang saya hormati, adopsi kucing hari ini kita jadikan satu budaya masyarakat Malaysia, di mana kita tahu bahawa kucing ini adalah satu haiwan yang istimewa. Kita tahu bahawa Nabi Muhammad SAW juga memelihara kucing, dan beliau juga amat menyayangi kucing. Jadi kita tahu bahawa dalam kajian yang dilakukan, lebih kurang 55% penduduk atau isi rumah, yang mana penduduk di Kuala Lumpur ini memelihara binatang peliharaan. Maksudnya kalau ada 100 biji rumah di satu kawasan itu, 55% ada haiwan peliharaan. So majoriti ni adalah kucing, anjing. Monyet tu jaranglah popular. Kan, harimau langsung tak ada lah. Tapi binatang peliharaan ni kita kebanyakan kita refer kepada kucing dan anjing. Adalah juga saya nampak ada orang bela ular. Tapi dia tak bagi tahu orang lah. Ada dia memang eksotik, kawan eksotik. Tapi dia tak cakap dengan demikian lah. Kalau dia tak tahu Umi datang, dia akan angkat ular tu sekali. Jadi saya rasa berbangga hari ini kerana program adoption seperti ini sebenarnya memberikan kami, sebagai saya sebagai penaung dan juga penasihat kepada Rumah Kucing Madani, yang mana Rumah Kucing Madani ini adalah satu-satunya rumah kucing yang pertama yang kami dirikan di Kuala Lumpur dengan kerjasama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, yang mana kita kutip semua kucing-kucing jalanan ini, stray cat ini, dan kita kumpulkan
di satu tempat atau shelter, kita beri suntikan, kita jaga dengan baik, kita neuter dia, kita beri vaksin kepada kucing-kucing tersebut, dan selepas itu kita hantar tempat-tempat adoption seperti ini. Kerana kita tahu kita kos untuk menjelengara rumah kucing ini sangat tinggi, dan kebanyakan kos operasi kami dapat sumbangan daripada selain daripada agensi-agensi kerajaan, kami juga dapat sumbangan daripada syarikat-syarikat swasta yang memberikan kami, contohnya daripada hospital veterina yang memberikan kami setiap bulan makanan-makanan kucing di rumah kucing Madani. Ini yang kita harapkan, bahawa seperti yang tadi Dr. Umi cakap, bahawa binatang peliharaan ini adalah macam keluarga kita. Kita sayangi binatang ini seperti juga kita sayangi manusia sebenarnya. Jadi saya amat berbangga dan berterima kasih kepada penganjur hari ini. Pertama sekali Avenue K yang menyediakan tempat ini. Kita tahu di kawasan shopping mall ini, di KLCC ini kawasan yang kalau kita sewa ini mahal. Tak mampu kalau Persatuan Rakan Kucing kita nak sewa, tak mampu kalau Encik Ari nak sewa. Tetapi kita dapat percuma hari ini, sekurang-kurangnya dapatlah kita membuangkan bebanan kita, dan kucing-kucing yang kita ada pada hari ini dapat sekurang-kurangnya saya doakan supaya kita dapat ramai yang mengambil ni sebagai adopt kucing kami, bukan saja daripada rumah kucing Madani tetapi beberapa tempat yang lain. Tapi hari ini saya dimaklumkan rumah kucing Madani dah 3 ekor sudah dapat, insyaAllah, dan pecah rekod kan. Terima kasih. Kurang-kurangnya kita dapat mengurangkan bebanan kita, dan kita tahu bahawa apa yang kita apabila kita dapat memberikan adoption kepada orang ramai, kita sekurang-kurangnya kita dapat mengambil lagi kucing jalanan yang lain untuk kita buat adopsi yang akan datang. Cuma kita tahu bahawa saringan untuk sesiapa yang nak mengambil kucing ini, untuk membeli kucing, saya nak tekankan kepada Persatuan Rakan Kucing kita bahawa kita kena tengok juga semak latar belakang mereka yang ambil kucing pada hari ini. Kerana kita tak nak kucing yang kita ambil ini orang yang sama yang duduk, contohnya dia duduk di PPR. Jadi kita ambil kucing daripada situ, kita bagi balik kat dia, dia pusing balik. Jadi kita tak nak begitulah. Kebanyakan itu yang berlaku. Kebanyakan kucing-kucing di Taman Kucing Madani ini kita ambil dari flat-flat PBKL. Kerana di flat-flat PBKL ini, seperti Dr. Umi cakap, kucing ni bersepah dan dia berak berkata-kata. Jadi kita untuk memastikan kebersihan kawasan tersebut, kucing-kucing stray cat di kawasan PBR ni kita angkat, kita tangkap dan kita bela. Kerana penghuni kawasan tersebut dia lepaskan. Dia tak bela dalam tangkap, dia lepaskan. Jadi kalau dia datang kat sini balik, dia ambil balik kucing tu, sama lah. Jadi itu yang kita cakap. Jangan, kita kena pilih, kita tengok dia tinggal di mana. Kalau dia tinggal di rumah bangsa fleksi Sabah, janganlah bagi dia. Kerana saya takut kucing yang sama juga kita agak nanti. Jadi itu yang saya risau. Dia cycle balik. Kedua, kita juga tahu bahawa kita kena berhati-hati juga. Kerana ada juga yang ambil kucing ini, mereka memberikan makanan kepada binatang peliharaan yang lain. Ini yang berlaku. Nanti Doktor Ari tahu, doktor, dia bagi ular dia makan. Jadi kucing dia terangkat, dia bagi ular, kerana dia tahu kucing-kucing yang kita ada pada hari ini semua dah divaksin. Dan memang
dia akan bagi kepada sesuai untuk makanan-makanan binatang-binatang peliharaan yang lain. Jadi itu yang kita kena berhati-hati, kerana sekarang ini macam-macam yang ada dalam masyarakat kita ni, orang gila, orang dan sebagainya. Jadi bukan saja kita ada animal shelter hari ini hari, tetapi saya nak cuba menasihatkan kepada kawan-kawan kita yang lain bahawa apabila kita buat adoption ini, kita kena pastikan latar belakang mereka yang mengambil kucing tersebutlah. Kucing-kucing ini terbukti memberi berbagai manfaat kepada manusia. Kajian saintifik kita juga menunjukkan bahawa memelihara kucing ini dapat mengurangkan tekanan. Betul doktor, dapat mengurangkan tekanan, meningkatkan kesihatan fizikal dan mental, mengajar tanggungjawab kepada anak-anak dan membantu mengawal populasi haiwan perosak. Program ini juga meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan kebajikan haiwan, sekaligus mencerminkan citra negara sebagai masyarakat yang bertamadun dan prihatin. Kalau kita pergi Turki, Turki ini salah satu negara yang kucing ni dia ada lesen, dia bersepak. Jadi kita dilarang tangkap atau bunuh kucing di Turki. Jadi kita belum lagi sampai kepada tahap itulah di negara kita. Tapi di Turki, kucing ini dianggap satu haiwan yang sangat dipanggil bukan saja mulia, haiwan yang kena kita hormati. Dia pun ada right macam kita manusia untuk hidup. Selain itu pemilikan haiwan juga memerlukan tanggungjawab yang tinggi, penjagaan kesihatan melalui vaksinasi, rawatan cacing dan pemeriksaan veteriner berkala yang amat penting bagi memastikan kucing bebas daripada penyakit. Ini tadi saya cakap dengan Puan Rachel. Saya ada memelihara kucing lebih kurang 100 ekor saya ada di rumah saya, tapi bukan dekat pondok lah, kan saya ada rumah saya lah. Jadi saya bagi tahu dia, saya pun ada anjing. Dia kata kos tinggi. Ya, memang kos tinggi, tetapi kita tahu bahawa salah satu cara saya nak kurangkan bebanan tu, lepas dia sihat, saya akan hantar ke rumah kucing madani untuk kita bagi adoption. Jadi itu salah satu cara untuk saya kurangkan kos, kerana kos memelihara ni memang tinggi. Makanan dia macam makanan kita juga. Kalau kita spend 1,000 sebulan, dia pun lebih kurang juga. Mesti Rachel tahu, dia pun bela anjing ke bela kucing kan. Jadi itu dia antara ni. Jadi sebahagian juga kita bila dia tak mampu bela kucing ni, dia akan hantar ke taman kucing madani. Dia akan hantar, dan yang paling menyedihkan kadang-kadang dia campak je kucing tu, dia bungkus, dia campak je. Dia sepatutnya serah kepada kita, tetapi ada sebahagiannya dia buang kucing dia tu dengan dia ikat dalam kotak ataupun dia masuk dalam plastik, dia campak ke dalam pagar taman kucing madani, dan dia assume yang bahawa kita kucing tu sihat dan tak cedera. Ini yang berlaku di taman kucing madani. Yang berlaku bahawa sebagai manusia ada begitulah. Dia buang kucing dengan cara begitu. Patutnya dia tunggu taman kucing madani kita buka pukul 9 pagi, dia boleh silahkan. Tetapi malam dia baling dan sebagainya. Ada yang sangkut dekat pagar besi sampai pagi dan sebagainya. Ini dia salah satu, saya kata orang pelumpur ni, macam Dr. Umi cakap, banyak orang gila juga. Ya. Jadi program Avenue Kas Adoption Fiesta dulu ini bukan sahaja bertujuan menggalakkan adopsi, tetapi juga mendidik masyarakat mengenai tanggungjawab dalam pemilikan haiwan peliharaan. Saya menggalakkan semua pengunjung menghadiri ceramah-ceramah yang disediakan untuk mendapat ilmu, pengetahuan tentang penjagaan kucing secara betul. Akhir kata, sekali lagi saya amat menyokong usaha ini dan mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua yang terlibat, sama ada jabatan kerajaan, NGO dan juga persatuan-persatuan kucing yang ada, dan termasuk juga Avenue Case Shopping Mall yang betul-betul lumus dalam menyemarakkan lagi program menyelamatkan kucing jalanan yang sekaligus menggalakkan usaha menyelamatkan kucing
dalam secara shelter dan adopsi. Sebagai penutup, dengan ini saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dengan suka cintanya merasmikan program Akaf Adoption Fiesta 2025. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.